Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YN ya. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita dapat, kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam semua, Singapura, mak mengadakan jurun sentiasa dirahmati Allah. Kalau tak sihat jangan bertangguh, jangan boleh ngaji berlapakah perubatan, kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati, kan? Okeylah. Hari ni mak nak rebus nenas ni. Mak nak rebus nenas sebiji je. Nak buat rasa segar tekak, untuk rasa segar badan, untuk rasa hilang batuk, untuk rasa melawas. Tengok handphone mak dah buat perangai nak mak minta kena baru ni. Tengok, kau tengoklah handphonenya. Dah buat perangai, tengok. Tu dia dah buat perangai handphone mak ni, kenapalah? Dia dah buat perangai nak kena beli baru, tunggulah gaji ya Allah. Kenapa dia dah buat perangai? Jom kita layan keseruannya. Okey, cadangnya mak nak rebus dengan kulit-kulitnya, tapi bila mak tengok-tengok balik, tadi mak dah basuh bersih, takut ada semut lah. So mak tak jadi. Kalau kita rebus dengan kulit-kulitnya lagi bagus. Tengok mak potong ya. Nanti mak campur apa je tengok. Kita gunakan periuk Puan Norisah bagi. Handphone mak dah mula buat perangai dah ni. So kita buang hujung ni, buang. Ambil kulitnya, tak mau masuk tu sampah. Buang. Tapi dia ni manis tau. Potong bulat-bulat. Kita tak payah taruh, ada hijau ni buang. Kita tak payah taruh gula ya. Tak payah taruh gula guys. Sekejap. Lepas tu kita potonglah 4 segi je. Potong macam ni. Besar-besar sikit pun tak apa. Yang tengah pun mak tak buang, kita rebus sekali. Masukkan dalam periuk ni. Periuk Puan Norisah bagi. Seharian bersama Puan Norisah. Kau type je nama Seharian bersama Puan Norisah. Nanti kita basuh lah. Lepas tu kita rebus. Apa yang kita taruh nanti mak tunjukkan. Kita akan campur. Apa bahan yang kita campur, tengok. Gaji ni kena beli handphone baru lah. Duit insurans tak masuk lagi. Macam mana kau tak boleh beli handphone baru? Okey. Sebiji memadai. Sebiji dah memadai. Tapi handphone ni dah lama ya. Kita rebus. Kita akan taruh serai, mak taruh 2 batang. Halia. Mak taruh sangkuit. Nanti mak taruhkan seketul asam buah-buahan. Seketul saja. Tapi mak nak kena basuh ni dulu. Mak nak kena basuh. Okey, tunggu sekejap. Tu mak dah rebus Bila mak dah basuh tadi, kita masukkan serai 2 batang ni dengan halia. Kulit halia tak apa. Lepas tu kita akan masukkan sedikit apa ni? Tak payah tuk gula mak kau assalamualaikum. Kita masukkan
sangkuit. Mak taruh 2 sudu. Lepas tu kita godak. Sangkuit ni kita godak. Warna dia cantik Nampak? Okay, kita tutup ni, kita akan masukkan kita punya. Tengok je dulu. Mak akan taruh sampai dia mendidih, sampai dia menyusut sedikit airnya. Biar pati dia keluar. Kita masukkan 2 ketul. Mak taruh 2. Okey. Simpan. Ni kita godak sampai dia mendidih. Yang mak kau dapat serpen tu adalah kulit alia. Tak apa, tak ada masalah. Ni. Kita biarkan dulu sampailah dia mendidih. Mendidih tu biar dia menyusut sedikit. Okey, jangan ke mana-mana. Tunggu. Lepas tu kita dah boleh minum. Minum panas-panas. Segar. Tengok dia dah mendidih Dia dah mendidih, mak akan menyusutkan dia. Susutkan dia lagi. Biar betul-betul air nenas ni dia keluar. Tapi jangan taruh gula Jangan taruh gula. Payah. Kita dah rasa tadi, rasa macam minum tu berangin je. Macam kau makan gula-gula hack. Macam-macam makan Mentos. Nampak ni. Warna dia ada kerana ada sangkuit. Cantik kan warna dia kuning kan? Tapi kalau nak taruh potongan halia pun boleh. Pun bagus untuk perawatan dia. Ni dia, simple. Esok kena beli handphone baru. Kena beli handphone baru, jawabnya. Handphone mak ni sekali ni dia buat perangai. Kena ikat getah. Kau tak sakit hati tak? Ni. Jadi mak biarkan dulu. Nampak tak? Dia dah menyusut ni. Kalau betul-betul orang tak tahu, dia kata masak asam rebus. Tak ni bukan asam rebus. Ini adalah mak rebus air nenas. Halia dan serai dengan asam boy dengan sangkuit. Kalau nak tu boleh taruh. Mak tak suka kayu manis, mak tak suka cengkeh. So mak buat macam ni. Okey, ni dah boleh tutup api. Dia dah menyusut dah. So kita nak minum. Terus masuk dalam. Kalau cawan ada. Mak gunakan cawan ni. Okey, mak nak ambil. Gunalah senduk. Pakai senduk besar sikit lah. Pakai senduk plastik pun boleh. Basuh dulu. So kita ambil lah. Ni, nampak? Ni ada asam boy ni 2. Serai tinggalkan. Ada serpen halia tu pun boleh masukkan. Halia nak makan, boleh kunyah terus, tak ada masalah. Ni memang, ni ada halianya. Panas. See? Kita tengok, ni dia. Tapi memang dia panas lah. Ni. Dah siap ni, nampak ni. Mak nak sejukkan. Cara mak Mak nak sejukkan, nak minum. Tanpa gula Ni ada ni Alah, tangan ni tak apa sempurna. Okey. Ni halianya. Nampak ni. Ni. Kita sejukkan dulu. Nak minum sekali terus masuk. Nenangnya dah boleh lah. Nenangnya boleh lah kita memfahamnya. Nampak. Mak kau panas. Sedap. Segar. Mak nak sejukkan juga. Sampai dia sejuk. Dia dah suam. Kau tahu tak, untuk makluman followers mak, handphone mak ni mak dah ikat getah.
Kat tepi ni ada getah. Dia punya skrin nak tercabut. Terpaksa lah besok beli baru. Korbankan duit beli baru. Ni dah suam. Minum. Apa? Tak apa. Berangin. Ada rasa serai, ada rasa halia. Ni asam dia. Tak ada gula jangan tak gula. Ni asam dia. Biji dia tak ada makan keras. Tengok. Nikmat apa lagi yang nak didustakan kan? Wah. Sambil tu makanlah, besok pagi senang. Urusan tandas. Oh. Boleh buat segala-gala penawar kesegaran, ubat batuk boleh, untuk lawas. Besok pagi nak melawar pun senang ya. Tak ada masalah. Masuk sini pun segar. Nanti mungkin esok bangun pagi suara merdu. Kan? Cuba nyanyi sikit. Nanti tiba-tiba manalah bangun pagi besok suara kau merdu. Kok bunyi kodok. Okeylah, tak boleh nak berlama sampai sini di konten mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kompetisi hiasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen ya. Yang baru nak bergabung, silakan please welcome to my channel Azlan MODYN. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you the next video. Bye. Minum lagi. Kasih habis. Mak rasa mak minum seorang tu nanti. Mantap.